Sekarang, I nak minta ihsan you, jasa baik you untuk tarik balik kes Saman tu. Berapa pun tuntutan nanti, kita akan bayar balik sikit demi sedikit. Come on, Mariam. You kena fikir juga, dia ada anak. Dia ada Rina. Okay, dia tak ada duit nak bayar. Ada orang merayu lah, Bi. Kesian. Like seriously? That easy, ha? Lepas after apa yang dia buat dekat I, hina I, pukul I, tendang I nak maafkan macam tu je? Kalau I maafkan, maksudnya I reda. And I tarik balik. Saya tak reda. Saya tak akan tarik balik. Jadi, kejahatan macam ni, maksudnya, mahkamahlah jawapan dia. Mariam, aku tahu selama ni memang aku jahat dengan kau. Aku dah buat macam-macam. Aku cuba nak rosakkan kebahagiaan kau, aku tahu. Tapi tolonglah Mariam, aku merayu dekat kau. Kali ni je. Aku merayu dekat kau. Kau pun seorang mak kan. Jadi tolonglah aku. Aku tak nak apa-apa jadi dekat Rina. Dia tak bersalah. Bayangkan kalau aku tak dapat nak bayar balik Saman ni. Macam mana? Ya.